Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dimuliakan, setelah hampir sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, maka kita telah pun semakin mendekati bulan Syawal untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Untuk video kali ini, saya akan berkongsi berkaitan dengan 3 perkara yang perlu kita ketahui mengenai Aidilfitri dan juga 3 amalan yang wajar kita beri perhatian sepanjang di bulan Syawal. Perkara yang pertama yang perlu kita ketahui mengenai Hari Raya Aidilfitri ialah ia merupakan hari kembalinya kita kepada fitrah ataupun kesucian. Adapun kesucian di sini berarti kita kembali suci daripada dosa. Daripada mana datangnya pengampunan daripada dosa? Antaranya adalah daripada amalan kita berpuasa. Nabi SAW pernah menyebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun pengetahuan yang kedua ialah Aidilfitri merupakan hari kemenangan kerohanian bagi orang yang beriman. Kemenangan ini disambut atas kejayaan selama 1 bulan melawan hawa nafsu sepanjang di bulan Ramadan, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tanda kemenangan yang hakiki ialah seseorang yang meninggalkan bulan Ramadan, akhlaknya menjadi lebih baik berbanding sebelum ia memasuki bulan Ramadan. Pengetahuan yang ketiga pula ialah malam Aidilfitri merupakan malam yang mustajab doa bagi orang-orang yang berdoa. Justru itu, kita jangan terlepas daripada berdoa, memohon segala kebaikan daripada sisi Allah SWT, kerana malam tersebut dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i merupakan salah satu daripada 5 malam yang mustajab doa. Baik, sementara itu, 3 amalan yang wajar kita lakukan di sepanjang bulan Syawal ialah, yang pertama, kita istiqamah dengan amal soleh yang kita telah lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Terdapat banyak amalan yang baik kita lakukan pada bulan Ramadan. Antaranya, kita berpuasa di bulan Ramadan. Selepas daripada Ramadan, kita boleh puasa sunat. Kemudian kita mendirikan solat berjemaah, terutamanya solat fardu dan juga solat-solat sunat yang lain. Dan kita juga melakukan infak dan mendirikan qiyamul lail ataupun kita membaca ayat suci Al-Quran. Itu perlu kita teruskan pada bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Adapun amalan yang kedua ialah kita mengeratkan silaturahim, terutamanya dengan ahli keluarga dan juga kaum muslimin yang lain. Jadi di sepanjang bulan Syawal, banyak-banyaklah kita melakukan aktiviti ziarah menziarahi dan juga memohon keampunan serta mengeratkan silaturahim yang ada di antara kita. Adapun amalan yang ketiga yang wajar kita lakukan di sepanjang bulan Syawal, antaranya ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga segala amal yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk meneruskan melakukan amal soleh yang telah kita lakukan ataupun istiqamah dengan apa yang kita kerjakan. Juga memberikan kepada kita bantuan yang berterusan. Semoga kita menjadi hamba-Nya yang soleh dan diterima di sisinya, insya-Allah, juga berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.